Ada emas, pasti ada duit. Alhamdulillah, sejak saya simpan emas dengan Public Gold, kita jadi penyimpan emas yang berilmu. Yang mana emas kita ada hala tuju. Selama ni orang takut nak beli emas, takut duit habis. Tapi dengan emas sila, kita tak perlu nak buat personal loan. Macam baru-baru ni, bulan lalu saya ada arahnukan emas saya iaitu 5 dinar yang berat 21.25 gram untuk nampung kos rumah sewa saya. Jadi dengan ada emas ni, saya tak perlu nak masuk bank untuk buat personal loan. Dengan emas sahaja, saya boleh selesaikan kos renovation dan juga kos untuk beli perabot baru untuk penyewa saya. Dan sekarang saya berada di hadapan Koperasi Dagang Emas iaitu partner dengan Public Gold untuk saya arahnukan emas. Ke area sini iaitu area Sunway Mentari ni ada banyak sangat kedai pajak, kedai emas, dan setelah buat perbandingan saya pilih KDE sebab tak perlu beratur panjang. Ni tips kalau anda nak arahnukan emas, make sure anda buat perbandingan dulu di 3 tempat yang berbeza untuk dapatkan keputusan yang terbaik. Dan yang paling penting sebenarnya, tak kisahlah berapa banyak nilai pinjaman yang kita dapat, pastikan kita tahu macam mana nak tebus balik emas kita. Sebab dalam konsep Arahnu ni, kalau anda tak tebus emas anda dalam masa 6 bulan, emas anda boleh dilelong. Make sure nak arahnukan emas, anda fikir dahulu. Kalau anda tak mampu tebus balik, jual saja emas tersebut. Jadilah penyimpan emas yang berilmu. Kalau anda belum lagi ada simpanan emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk bermula menabur emas di mana? Di Public Gold, syarikat penghilang emas terbesar di Malaysia. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan, dan isi warna biru di bawah untuk anda sertai saya sebagai penyimpan emas bersama dengan Jihan Network. Boleh follow.